settle dah spray Satria Neo color baru. Tapi apa jadi bila dah jemur dia tengah panas lama-lama? Morning. Aku sekarang ni sebenarnya dekat Johor. So ceritanya aku baru habis event dengan Samurai Paint. On the way balik, kereta ni banyak lagi yang tak settle sebenarnya. Setakat aku pergi event tu untuk nak kasih siap cat, itu je. Tapi banyak gila tak settle lagi. Hari tu aku dah proof yang Satria Neo ni memang boleh jalan jauh. Walaupun dengan mileage 168,000, still boleh jalan, tak ada hal. Tapi minyak dia aku boleh rasa lah, dia punya lain macam punya makan. Orang cakap Satria Neo Game Pro ni memang makan minyak. Yelah betul, tapi tak apalah, kereta ni memang kita nak buat melenjan pun kan. Okay, aku dah sampai simpang nak keluar ke Batu Pahat. Kita cerita sikit, bawa Neo ni dengan suspension baru macam mana dekat highway. So macam korang dah tahu, aku set up Neo ni based on Gymkhana dan juga track. Tak adalah 100% track, tapi Gymkhana, time attack dan juga untuk toge. So dia punya setup memang agak keras lah. So untuk aku drive ke JB ni memang suffer gila. Pasal bumping toing. Dia sama ada setup ni memang meant to be like that, ataupun sebenarnya suspension gap ni memang dia takat tu je dia boleh pergi. Walaupun Foster dah adjust ke apa, mungkin takat tu. Tapi benda ni kita kena tanya Foster sendiri. Tadi aku tolak daripada JB, tangki aku macam suku kurang lah, 3/4. So sekarang ni dia dah tinggal half. So daripada JB ke Batu Pahat pakai suku tangki. Nampak? Aku drive EV pun sama je semana aku drive kereta minyak, mesti nak berhenti. Maklumlah, tangki orang tua ni tak adalah macam tangki kurang, boleh tahan kencing 50 jam. Okay, so Neo ni dah balik. Tapi dia adalah kelemahan dia kan. Ni selepas aku rasa dalam 2 minggu selepas aku dah balik daripada event Samurai Paint. So kat depan ni masa aku balik highway memang habislah stone chip. Lepas tu ada macam certain part yang nak kena touch up. Macam hujung-hujung ni tak tahulah korang nampak ke tak, kat dalam tu memang tak sampai lah dia punya warna hijau. Macam contoh kat sini ada silver, my original colour still nampak. Well, bendanya 3 hari punya kerja. So aku tak boleh nak complain sangat. Aku terima seadanya, bendanya free, kita terima je. Okay, tapi ada satu masalah. Nampak ni, warna putih naik tumpuk-tumpuk ni. Aku tanya Bandi cakap, "Bang, datang kedai sekarang." So aku rasa macam serius je. Okay lah, kita ke Bandi lah. Tapi sekarang ni aku nampak color ni, kalau korang tengok dekat dalam kamera memang dia gelap sikit. Color sebenar dia lagi cerah. Dia macam hijau Hulk macam tu. So sekarang ni aku nak bawa ke Bandi. Aku nak tengok apa dia punya opinion, apa yang boleh improve. Aku rasa dolok aku rosak lah. Ya tu. Mari kita buat bising. Jiran-jiran, minta maaf Sorry. Aku memang berdosa bila bab exhaust ni. Dan kita sampai Bandi Spray Work. Jom kita parking, kita port kat tempat dia. Lama sikit. Pasal apa tu? Ni. Ni bahagian abang. Sebab kalau daripada pengalaman saya tengok, bila dah spray cat, dah spray clear, mesti tukang cat ni dia gosok, lepas tu baru dia polish. Okey, tapi yang ni tak ada clear. Tak ada clear. Dia 2K clear. Maksudnya aerosol tu sekali dengan clear. So saya tanya dia kena clear ke tak? Cakap tak payah. Yang masalah pintu sana tau. Pintu sini tak bermasalah. Mana ya? Ya. Yang kat sana tu kami repair sejam sebelum habis. Yang jadi hal situ. So kalau tengok yang ni dia tak polish. Memang spray lagi satu layer. Buat apa boleh lah. Kalau tak kat sini meleleh. Gaya sebelum dia polish ni dia gosok lah. Okay, bila dia gosok, secara logik cat dan clear yang sekali tu, secara logiknya dia nipis. Memang bila selepas gosok, bila polish memang dia macam mirror, macam cermin, tapi dia nipis. Bila mesin polish tu dia letak dekat permukaan ni, kepanasan yang melampau tu yang menyebabkan dia terbakar. Dia punya terbakar tu hasil dia jadi macam ni lah, bukan keseluruhan tempat. Bila kita polish, ada certain part tu kita akan mungkin lama sikit, mungkin sekejap sikit. Dan kita pun tak tahu yang tukang cat tu dia punya spray level itu sama valid ketebalan ke tak, lama kita tahu. Faham. Mungkin boleh try polish balik lah.
Mungkin lah. Okay, so yang ni grey. Depa dah masukkan dalam ni. Oh, grey yang ni. Grey yang bawah tu. Bawah tu. Ni grey. Ni ada satu yang hijau. Hijau. Okay. Yang ni lebihan. So yang ni ready to go lah. Yang ni pasang ni, pasang. Elok ke ataupun takut ada risk lain pula? Dia nak kata elok ataupun ada risk lain, kita tak boleh cakap sebab kita tak tak pernah pakai kan? Tu lah. Biasanya untuk nak dapat jawapan ni, biasanya kita akan spray dekat satu part yang sensor lah. Contoh kan. Kita tahu. Kita spray. Faham? Ni kan. Jadi ni tak ada jadi masalah. Faham. Oh ni nampak. Ni pun saya baru nampak. Meleleh lah. Meleleh. Baru nampak. Ni meleleh kan. Hari tu tak nampak. Ni memang obvious lah. Pasal hari tu memang tak cabut. Semua benda tak cabut. Memang tak sempat lah. So yang ni sebelah sana pun macam tu. Dalam ni tak kisah. Dalam ni okey lah. So sekarang kita tinggal kat Bandi. And Bandi cuba improve apa yang boleh. Yalah, hari tu kita buat dalam 3 hari weh. Bukannya seminggu. Ni kerja 3 hari. Kira okey lah. Bukannya tak elok, tapi apa yang diorang boleh buat dalam masa 3 hari. So sekarang kita bagi kat Bandi sprayer. Bandi akan improvekan apa yang boleh. Bagi lagi cun. Okey, plan awal Bandi adalah gosok dulu dengan sandpaper 1200 dan 1500 dengan niat nak selamatkan sebanyak mungkin paint asal. Lepas tu spray je dengan cat lebih tu. Tapi selepas dah gosok dengan 1500, Bandi kata finishing cat tu agak kasar lah. Dan bila masuk sander, cat asal tu rosak pula. So Bandi buat decision untuk gosok pakai sandpaper 600 balik dan spray balik dengan lebihan cat tu. Tapi bila bancuh, memang takkan campur dengan cat yang Bandi pakai kat kedai. Pasal Bandi sendiri pun tak tahu ngam ke tidak chemical yang datang dari sos lain-lain ni. Okey, kali ni kita boleh ikut prosedur yang sepatutnya lah. Lampu belakang dan door panel boleh cabut. Ada masa kan, apa mau kalut-kalut. Korang boleh tengok lah bila ada masa relax sikit, kita boleh lah masking lebih sikit. So cat pun boleh masuk bahagian dalam sikit, barulah kemas. Sekarang Bandi akan start paint balik bahagian grey dengan cat lebihan yang aku bagi tu. Then kita tunggu colour tu kering, baru masking pula bahagian grey untuk spray body hijau. Lepas Bandi dah pakai lebihan samurai paint tu, dia bancuh sendiri pula. Pasal stok yang aku bagi bukan cukup pun nak spray satu kereta kan. Ni aku nak cerita sikit. Side mirror aku hari tu sepatutnya adalah tone hitam dengan hijau. Tapi aku lupa pesan kat geng Giat Marah. Habis dia spray side mirror aku hijau. Kali ni aku minta Bandi touch up balik part yang warna hitam tu. Lama aku tinggal kat Bandi ni. Dia buat kerja betul. So lama kemudian barulah aku pick up balik Satria Niola bawa balik rumah. Nia lah. Yeay, dah siap. For the learning, the thinkers engage, flipping the schematics, turning the page, stains on the concrete, the grease is the cost, finding the logic in everything lost. Rev the soul, take the control, optimize the mind, optimize the line. PLTO, project, learn, thinker, watch the motor rise. Project, learn, thinker, optimize. Dirty hands clean, see the vision in the eyes. PLTO, from the chatty's floor to the open skies.